การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568 Bagi hawe malah. Ini kita mau dengar bagi hawe malah. Dah. Lagu manu hawe malah ni. Dah. Hawe malah ni ia seorang anak muda. Dah. Umur 18 apa 20 lebih dah lah. Dah, 22, 23 lah dia tak. Dah. Hawe malah ni. Ya. Malah tak ke mana hawe malah ni. Nak makan nasi pun dia tak jangan buat kena mek dia lah duk. Nak buat lah nasi tak depan dia. Aci boleh malah dia saat ni tu. Nak mek dia suak lagi. Nak yak tu dia malah. Dah. Malah tak tu, malah sungguh-sungguh tak ada buat apa hari-hari kau duduk tidur main rumah dia itu. Dah, kalau tak duduk tidur main tu lah. Dah. Tak sesuai buat apa dia tak buat. Dah. Dia tak buat perkara, tapi dalam malah tak ni dia tu. Dah. Ya ada lah saka hak mula caya widya tu. Dah bisa badik sebilah. Caya widya. Dah. Tak ada apa ya. Kalau lain satu tak nyewa apa perkara hawe malah ni. Dah. Ada bisa badik tu kan. Kau duk rosak asah tu. Satu saya anjing. Dah. Bisa ya tu dikelik. Dah. Hawe malah ni. Dah. Ya, saya sungguh bisa ya tu tak awal orang cungit langsung bisa badik ya. Dah. Dah. Kalau lusuk ya nak gimana. Ya selik lah bisa badik ya tu. Dah. Malah sungguh-sungguh. Ya kalau tak ada kena oyak. Malah dia saat ni tu dia nak makan wasta dia tak jaga hak. Nah, dia jangan tidur ngangau mulut, wasta luruh masuk di mulut dia. Nah ya atas malah. Tak tu na malah dia we ni. Dah. Tapi nya malah dia saat ni tu duduk rumah mari 23 tahun dah ni. Habis gamuk dia adik ke tua rumah ni dah. Pakai sorak apa dia buat gimana ngawe malah ni kalau kita dak pergi lagi tak ada jalan nampak dah mek dia ngawe dia produk sorak lah dah dia je mari kata janganlah kita ni paksa dah tak ada orang nak buat dah dah kita kena mak tu baik wiyogi lah nak hidup ke mana kalau dia nak hingga malah dia dah buk ngapa dia saya sorak pisah hamba awe malah ni hamba kelek dah. Tapi jatuh hari tu, wak ngasungguh lah. Orang tua dia pun, mek yang ngawe dia ni pun. Dah. Hamak hawe ni tu, ya tahu mungkin lah kami tak ambuh roh di mung ni. Giduk lah mana-mana pun tak ada nak sem anak ke siapa, wig di mung roh. Mungkin cari makan MSD lah, besar. Dah. Paksa hawe malah saat ni pun. Dah. Yang kepaksa saat ni tu. Dah. Habis gamuk dia pun. Buku saya lah. Dah. Dalam buku saya baju galah lagi ambil bisa selek pinggir dah belai jalan mata ni tai lah kena hambak tu luar rumah dah tu po ke tua dia po habis ti juga moga hambak anak jatuh tu luar rumah ni kira senang main dah hawe malah pun jalan gila ya tak aku ni nak pergi kok mana ya tak dunia ni luas sangat ya tu. Dia jalan lagi boy tu ya rasa tak ulat teh ramai ko ni. Berada lusta ya dah. Berada duk nyana di mi kayu. Berada mike. Tak nak buat gimana. Nah. Ya do itu ke. Puah-puah duk tu. Nah, dia cabut bisa badik ya. Pada tengok bisa badik yang pergi ada cokai itulah
Tu ada nyana di humi kayu dah Allah lek bani kayu tu. Dah. Do tengok cokang kat ni tu. Sulah lagi nu pulaknya. Dah. Ada penyamung. Dah, penyamung ni lagu mana? Penyamung ni bahasa amik di tuwe dah. Ada penyamung saat ni tu gim sambung rapah amik tali tekok anak orang kayu dah. Rapah ambil saat ni tu. Moga tali tekak mah berat 4-5 kok ni kaya tamada pia-pia tengok telio dah. Samu saat ni tu pun. Senyah ambil tali tekak anak orang kaya saat ni tu lari. Dah. Lari mari betul dekat dengan Pak Hawan malah dok saat ni tu. Ya sepak kau ubah. Pocok dengan bisa badai Hawan malah dok wak dok tengok hari tu. Hawan malah ni kah. Dah pucak kesi lah tu wer ya tak berani Hawan malah ni. Hayak ya tak biasa itu pun ngak orang. Dah. Tapi tak ada arah dengan asyik saat ni tu. Orang menyambung saat ni tu pocok kena ditakati bermulai. Mati situ. Bodok setakat bunyi sorok orang ramah lah. Woi mari tengok. Hawan malah dok bisa hawan malah pocok di sim nyamung saat ni tu. Dalam tangi saat ni dak gemah lagi. Hawan malah nak ketak gegar saat ni pun tengok orang mari tu kaya kejut dah. Tapi dia meramai tu. Mujolah ya ta temunga itu. Nyademo ni ya ta. Ni sim nyamung saat ni tu sambung tadi tekok anak dia ya ta. Temunga hawan malah pun lagu tu kak. Kecek besar lalu lah kata ya gomornya nyamung lah. Dah. Sebab wak nyamung ni kena dia tikai mati ni. Dah mau pun pakak mujo lah. Dah. Nyamung hadap sambung ke umur ni mati. Dah. Orang kaya saat ni pun tanya lah awal malas saat ni. Dah. Kata Pak Remo ni nak pergi ke mana ni? Boleh mai temu kok ni. Dah. Orang malas kata ambo ni orang berjalan ni tak cari peluang lah kata. Dah. Cari jodoh ada tempat duk boleh duk mana nak duk lah ya ambo ni. Dah. Tahu nak gimana kat lagi apa ya tu. Tinggal halaman kampung lagi ni. Dah. Lalu tu demo tu saat ni tu ajaklah orang malah saat ni tu. Gi rumah ya kalau itu gini lah ya tahu ni pun nak gelak dah ya tu. Dah. Gi rumah pak cik ya tu. Hidup rumah lu les malam ya tu. Mau puasa nak jamu kok nasi sepria dah. Wi kok dek orang hak tolong anak dia ni boleh maklek ni dah. Moga bu mak 4-5 kok dah. Kaya beratus ribu dah. Dah. Dia pun jalan turut orang kaya saat ni lah. Dah. Gi rumah dia kok. Nyehide ni bukan tamada lah, dah bukan biasa lah. Dah. Makan dia mewah lah muka dia buat orang dah. Dia pun sipai makan nasi gopo masuk nak tidur kak. Dah. Laki bini saat ni tu pun enggak ada nak tino dah. Sorak kira lah kata kita ni lagu mana. Anak pun besok kena menyambung duk sambung tengah jalan dah. Rumah kita pun tak ada orang. Dah. Tapi hawan ni dia berani duk berlawan menyambung sampai boleh tikai dia mati menyambung. Ya duk kesana ke bini dia. Dah. Bini dia pun aku pun tahu nak gamuk juga lah ya terata Nah. Tapi tak tahu lah kalau teramu tanya dia tengok kalau dia setuju aku tak ada apa. Tanya anakku setuju kalau kita nak kira cara. Balik mek dia pun. Bo kata cerah pagi kawe. Nemo apa bakal ngidel lah dah. Dengan kemewahnya zaman dulu ni pagi-pagi dah.
Ada dengan ubi rubuh, pisang rubuh, nasi pulut. Macam-macam lah dia buat hidangnya saat ni tu. Dah. Moga awak malah ni budi rahnya dia ni. Dah. Bela-bela duk makan nasi pagi saat ni tu. Dah. Nasi pagi gitu ni ya lagu tu lah ubi rubuh, pisang rubuh apa tu humor lah dah. Duk makan bela-bela lagi dah. Ada dengan kopi dah. Halik orang kaya tuan rumah ni pun tanya lah. Awak tak ada kuasa nak bini lagi ke? Awak malah ya wow kalau ada orang nak nak lah tapi mak orang payah tak ada apa kara mak ni. Ada bisa badik sebelah ni ya mak ni. Nah, Malik orang kaya saat ni kata, kami tak kisahlah ada tak ada apa tapi wak dengan awak ni salah satu orang berani dah. Tolong kami ni yang mudah dah. Dah. Kami dah nak tina ni ada ke setuju? Tanya malah. Awak malah pun ada malah enggak dah. Boleh pakai hidang nasi lagu ni pula kak. Ada apa-apa lah ya taku. Dah. Lalu tu awak malah pun sanggup nak nikah dengan anak orang kaya saat ni. Dah. Nikah lagi kalau tidur makan bangun bulan-bulan ni. Dah. Balik tok tua apa orang kaya saat ni tanya. Tak pak kita ni nak kerja apa ni? Moga orang kaya okey ada saja buat kerja ada reti adu. Waktu wak ni lah dah. Tok tua ya apa tawalah ada kerja itu kerja ni gitu gini. Awak malah ni pun fikir sekak dia tak aku ni kalau buat gua lah tak ada jalan dah ya tak. So anak seni sikit ku ya tak. Pegang lembu ya tak. Pegang lembu tak ada nak buat apa ya tak. Kau ada tidur apa kayu. Ada pasta tidur pasta kan. Kalau pasta lu masuk muluk lah ke. Ini fikir dia. Awak malah ni. Lalu tu ya sanggup dengan tok tua ya tak gini lah ya tahu awak ni tak apalah awak pergi pegang lembu ya tak. Sanggup. Apabila ya sanggup pegang lembu ni tu tak apalah ibu lembu dia melepas dah. Tapi tok tua ya pun higak lah anak jatah tu molek 3 tahun lah. Siapa umur dah lah lembu tengah nak masuk isi. Weh malah pegang. Malah apa? Muka malah. Ambil ilmu pocok ke duduk situ, dauk situ. Dah. Siap lah. Dah. Duk gi lama masak 3-4 bulan dah kak. Biasa kan lembu dia umur 3-4 tahun masa nak masuk isi ni. Dia duk sapa rupuk, sapa upai kak. Dah. Makan kini seumur makan sapa ni. 3-4 bulan boleh jual dah lah. Patut tua ya apa? Tanyalah wan malah atau wan. Lembu hak wan dah perak tu gemuk dah kacak asal nak kita tengok ni. Rasa nak boleh jual dah tu. Berdosa lah wan malah ni. Dah. Lembu ya dah perak tak ada dah alai. Pun tak ada pergi makan. 3-4 bulan ni tahu nak buat gimana lah dia. Dah. Dah main kerak peleting buluh buat turun dalam air itu. Dah buat tua. Buat kerak peleting buluh semak mengetahui lembu buat turun dalam air ni buat terik ni. Mau naik mari tua tengok gemuk sungguh lah lembu. Nah. Tapi buat terbelakang tua yang kelek ni kak. Nak janji nak jual dah lah. Lembunya mapo. Ya ya kata tua ya ta lembu mapo lah ya ta lembu kita kena apa ya ta mapo. Pawe ya ta sidah apa nak buat guna ya ta tak apa saya bimbang ya ta. Lembu sungguh ta lembu mapo tapi boleh jual ya ta boleh buat duit ya ta. Tak apa we lapor dia ya ta. Ya pun paksa lah nak buat gimana ni. Dah. Pegang lembu tak tua cik apa ni. Mungkin tak tua semua lah.
Ya pun dak gelisah nu wak lagu mana ya tak nampak kena lari dah ya tak. Tak ada jalan dah nampak. Kaca duk sini lagi nampak. Orang kaya ni muih tu. Pada demo dak itu baik pergi dulu ya tak. Ya wahai dah. Oh ya pun si pelapa jemo lule we molek ka. Dah. Bawa terbulai kering tu. Ya poyak lah tak tua yang bini ya ni. Kata yang nak jual bulai. Dah. Padahal dia duk nak lari dah. Dah. Oh ya apa? Sipai gulung bulai ambil juga ikat gapo kan kana bulai lah. Dah. Kana bulai berjalan gitu. Nak tak bulai waktu saya juga. Dah. Kanda-kanda pula sampai dipakai besar tak ni tu. Nah. Mudah-mudahan tak apa juga lah. Tak dah. Gelak. Bo kata gelak, aku ni buat aku mana. Nak apa boleh tidur bawa ke imam nate bekai lagi ya tu. Makai tak ada pasal ya tu. Duduk di tepi jalan tu. Dia pun ngok nak tengok. Kenapa nak tidur tempat kayu ni? Dia takut pada jaga ni. Dia kata, no tak boleh bawa. Takut heret di muka. Apa nak pakai agak boleh ni pun? Ya apa? Lepas je tali nak di tempat kayu kak. Kagak boleh nak ikat pun sudah siap. Ya pun nak duduk di tanah dah besar lah. Dah boleh lah nak menyana nak selain itu. Dah. Ya nak duduk detah. Duduk detah tak ada lama kali dia bobo nak selain. Setah punya seorang orang, dua orang. Dua tiga orang lah. Mari. Duduk bawah kayu. Duk bawah kayu tu, buat tu baik buku sel lah. Banyaklah buku sel. Dalam buku sel tu ada berlakon dengan tali tangan mah, cicing mah, duit, perak, gapo tali kenek, caping, tak caping. Ada berlakon sebuah-sebuah bagai harga-harga lah. Dah. Dengan cicing mata beli apa lah. Duk bagi buat dia. Kacau pada dia. Mujo atau nyamung malam ni dah boleh banyak. Orang zaman itu ni pasal nyamung kat rumah itulah. Dah. Nyamung ni bahasa siapa panggil plon. Dah con pun bah. Dah. Dak bagi lah musa kusa. Tengah dak bagi sedak tu kak. Awen malas ni. Nyegi sinjah tali ya gruh gedong jatuh pulai tengah pak remo dok bagi orang nyamung je kejut tak tahu kapo tak ni lari tak ada kira pak dia lari gidah tu kak awen malah ni podok tengok berkali tak mari dah demo ni ya posipai turun turun ke kau tali tangi cicing gapo hak demo samu hak ni boh dalam buku saya tah trek ni tak ada apa lah aku ya tak ambil bagi hak orang nyamung sak ni tu tinggal situ dengan kejuk bulai jatuh kejuk lagi tu kak ya apa si pek lek rumah dia lah mau bininya tu buat kata dia jual bulai kelek siapa rumah kak. Tu tanya lah kata kena kelek dah ni. Jual bulai dah weh. Bawa tu baik. Ngah cicing mata apa tu baik. Kata bawa kelek duit saja itu bawa kelek bahagian terlalu bagilah cicing bini ya. Dari tali tangan bini je tali tegak bola. Balik tak tua apa natu kuningnya panam nego sungguh. Boleh lemu saja ni ya pergi wak nego sampai boleh tali tangi cicing tali tekak.
Balik tu tua ya ni po. Hawe malah po. Hawa ada wak baik tak tua sak nikah. Tak ada apa dah lah. Do gi pula ke. Nah. Moga boleh duit banyak itu tua punya saya taknya suruh lah kerjanya. Dah. Kodok gi ke. Dengan kelamuk sana itu. Hawe malah ni pun tak buat kerja pula dah. Ada apa? Balik tak tua pun sorak kira pula dah. Kata, lagu mana kita ni? Hawe malah kita ni. Hawe kita ni, natu kita ni. Dah. Nampak dia ni kerja lain apa tak nak karak. Kok kebun pun tak mau pergi, merah lembu pun tak ada gidah lah ni. Nampak dia bijak pandai sungguhnya. Nego lah. Dah. Apa bila jadi lagu tu tok tua dia pun tanya lah. Wai. Inilah wai. Kalau ayah ni, kalau wai ni modal mungkin nego nak buat ke tak. Kalau tak mau pergi nego, kita kena buat kerja rumah. Awak malah tak siap lah dah laku. Kalau lah sanggup kerja rumah, kena nak pergi pegang pengadi, aku malah ya tak. Kalau lah kena nak pergi buat kebun, siap ya tak aku. Tak nak jalan lah ya tak nampak. Nampak kena gira ya tak ledek rasa ni ku. Dia apa tak apa lah kalau you nak modal gak, tak apa mau game nego. Dah. Ni royak tu tua ya. Tu tua ya apa si pemik duit pitih lah. Duit kau dia ni. Dah. Ambil duit pitih duit kau dia ka. Dah. Apa kata wi tu? Boleh duit pitih ya si ambil gi lah. Gitu ya pun duk mikir kata ngah duit so ni scuba jadi sungguh kata. Orang tak kena jadi kena ngah duit pitih ni. Ya pun duk bunyi lagu tu duk jalan duk bunyi duit scuba jadi. Duit scuba jadi. Duit scuba jadi duk make duit tu makan boleh. Dah. Duk jalan duk jalan kok negeri orang lah. Duk jalan dari tepi kota raja tu. Kota raja ni kata, aku kecil dengar orang ni. Duk duit subuh jadi ni. Secara mana dengan lu ya tak? Orang malah kat ni tu. Ya malah duk menahang itu. Bo kata ya apa ya mek duit tak tua ya saat ni suruh ya nego tu beli makan. Moga modal banyak. Duit subuh jadi tu. Raja wak dengan raja saat ni tu berciring suruh gunaik dia lah. Dah. Suruh gunaik dia saat ni tu. Nah, dipanggil awak malah masuk. Dipanggil awak malah masuk saat ni tu. Raja tanyalah kata mudahlah hang kata duit subuh jadi ni sungguh okey. Ya tak sungguh. Orang tak kena jadi kena kata. Ikut ni apa boleh berlaku duit ni subuh jadi. Yo ayak raja lagu tu. Raja kata sungguh ke dak mudah ayak ni. Kalau lah tak sungguh turut mun kata aku nak kerak kau. Wei malah ni pun tak sungguh. Ya, dia kaca sungguh itu. Kalau itu aja tak gini lah. Kalau lah mu supaya berkata sungguh, aku nak menikah dengan anakku ya tak. Awak malah tu kejut besar. Sungguh nikah dengan anak raja. Ada apa ya tak kena tatang ku malah yang ada nikah dengan raja ada saja aku. Tak ya tak. Bo kata menikah dengan anak raja tu tak ada boleh duduk sekali pun kedak lah nikah saja. Lepas tu raja tu kata ginilah kalau dah duit semua jadi kata
raja with duit dia sebako tu. Dah. Mu mai duit sebako ni hidup di pula. So guna ya gesta. Dah. So tentera ya gesta amai hawe malah hidup di pula ya tu. Kena tak mu di pula pas mu wi anakku perut besar. Enggah mengata duit semua jadi. Padahal raja benci dengan ya dak menahan duit semua jadi. Dia nak kat parlimen itu benci dengan dia raja. Lepas tu dia nak tahu tak setara mana orang malah ni. Duit semua jadi. Duit sebako dia hatta orang malah hidup di pula. Apa dengan syarat kena wakwi anak dia perut besar. Tu dah. Siap lah. Takut tarik ni mati. Hidup di pula ni sebab ya malah duk fikir tak siap aku ni. Kalau lah tak anak raja tak perut besar dengan aku. Kelek je sampai masuk kena kerak kepala. Nak buat lagu mana dia kata aku ni. Udah fikir. Tapi kok dia nak minta apa lah. Raja jangan belakang. Saya. Jangan ya kelek. Dah. Dia nak suruh tahan waktu ni. Dia dah pula. Tak ada apa. Kedok nanti makan tidur bangun itu. Bila-bila dah tidur bangun hari-hari. Dia dah mikir. Fikir juga ya takut nak buat lagu mana. Kata. Ya takut nak terang. Ya apa terang. Mula tu. Duk pula cocok-cocok. Kelek kepah buat tali tangis. Tak kelek bini ya. Demo pun buat kelek je. Bini ya apa. Buat sampai salam lagi. Tak laki dia. Dah main lagu tu. Jatuh hari tu. Dia dengar dia ada kutik kelek kepah kelek. Itu saat ni tu. Dia tengok satu kulit kepah saat ni tu. Gonggang lek dalam. Ya apa. Dah tak kelek kepah kelek je bini dia dengan acak-acak kali tu. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Macam-macam dia. Dia apa. Belah-belah tu dia arah tertera saat ni tu. Dah. Suruh pakak buat kepah yang besar. Kecah-kecah. Buat tu lah. Huaisang tu lah. Dah. Kalau kok patah ada lah kok lah. Dah. Ya buat sepogone tu. Besar. Buat besar kan tu. Besar dia boleh masuk duduk dalam. Buat besar tu kan. Dia apa. Buat pintu masuk. Pop juruh. Dah. Lepas tu dia arah pula kok. Tahan dia saat ni tu. Ada tunggu kali dengan dia saat ni tu. Dia kata. Apabila satu masa ni mu kena hatta kelek gondai ni gondai lah mudah dah. Hatta kelek ni bawa masuk le bilik biniku dari kota ya ta. Jangan buka mana-mana, tidak punah. Tapi sama tara tu aku nak masuk keluar ya ta. Duduk dalam bilikku ni. Dah. Ya rahsia royak aku orang dapur so cedek wah kayu gapo tok le bilik dia. Ya mene dia pandai. Dah. Bo kata bo hak gunik dia bo masuk wah kayu tok le bilik dia gapo siap. Dah. Dia ambil masuk dok le itu posiak sampai pria. Tahan po. Sampai pria arah dah ni. Dah tahan ya tu arah ambil kecah besar saat ni hak buat dengan kayu tepek dengan temaga subuh-subuh molek lah kecah dia buat tu. Dah. Bingit-ingit potiru sepah dah lelak tu lah. Dah. Kecah berduri-berduri tu. Dah. Bawa kelek je dari kota. Raja tengok tak apa ni. Tahan pun ya kata hak hawe kiring kelek ke bini dia. Kena masuk letak le bilik bini dia. Raja pun tak ada apa lah pergi. Pergi tak le bilik bini dia. Dah. Tak le bilik bini dia tu dia ada buat lagu tu. Dah. 2 minggu sekali. Dah. Bo kata sampai tahap
Nyo, cukup masa setahun. Dah. Duk gitu. Gunaik bini anak raja saat ni tu, duk tengok anak raja saat ni tu jadi pelat. Dah. Jadi pelat. Makan nasi tak leh nak mutah gapo gitu ini. Macam-macam lah. Raja pun duk berasa sok. Kata geno anakku jadi lagu ni. Dah. Panggil anak dia mari. Dia buat kira cara buat perasa cari bomo tu pergi pesak ke apa. Tok bidai pergi tengok dah. Tipok kata anak raja saat ni tu bini Huai Malah ni perut besar. Api-api lah raja ni pun. Duk lagu mana. Duk hidup itu ngapio oleh perut besar. Dah. Lalu tu kata perasa saat ni tu anak raja pun royak. Kata dia perut besar saat ni tu dengan Huai Malah. Raja kejut tengok dah. Kok mana boleh perut besar dengan Huai Malah pula dah. Aku tahu Huai Malah hidup pula dah. Dah. Dia pun nak tahu saat ni tu suruh tahan dia, tertera dia saat ni tu. Gimbik Huai Malah di pula berkelip lagi. Besok kira bercara. Dah. Buat kelek Huai Malah pun royak lah. Dah. Menggoyak atas duit subuh jadi. Dah. Dia upah tahan dia, buat itu, buat ini. Dia royak cara dia. Dia masuk duduk dalam kecah saat ni tu. Kelek mi duduk tidur dengan bini dia. Bawa cukup minggu. Tahan pun ambil kecah gesta pula. Duduk pula ambil kecah, buat kelek pula duduk mari-mari. Perut besar. Bini dia pun royak kata sungguh. Lepas tu buat geno. Kelilingi bilik bini dia, bini Huai saat ni tu tahan keliling. Muka raja nak janji dengan Huai Malah nak kat kepala ke. Dah. Apabila lagu tu biasa cara sudah siap, raja pun mengaku. Kata, jadi sungguh. Dah. Duit subuh jadi sungguh. Boleh bayar kau tahan dia. Dah. Dengan buat masuk Huai Malah tidur dengan bini dia sampai ke boleh perut besar boleh no ada habis cerita Huai Malah. No ayat kata kalau lah mana-mana pun malah tapi kalau raja fikir cari jalan keluar memang ada jalan keluar bagi kita sokmo-sokmo dah. Malah kalau tak apa dah jangan malah mikir habis bagi Huai Malah.